Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana terus bersama kami. Hari ini kita akan meneliti dua isu utama yang sedang hangat diperkatakan dalam kalangan rakyat Malaysia, iaitu krisis di Timur Tengah yang memberi kesan kepada kos sara hidup serta persoalan mengenai kemungkinan pengeluaran khas KWSP. Krisis geopolitik di Timur Tengah dilihat memberi tekanan kepada ekonomi global, khususnya melalui peningkatan harga minyak dunia. Kesan rantaian daripada situasi ini turut dirasai di Malaysia apabila harga barangan keperluan harian menunjukkan tren kenaikan yang semakin ketara. Pengguna yang kerap ke pasar raya dan kedai runcit pasti menyedari perubahan ini dan kebimbangan terhadap potensi krisis makanan juga mula timbul sekiranya keadaan berlarutan. Dalam perkembangan berkaitan bantuan, terdapat inisiatif di peringkat negeri seperti di Sarawak yang menawarkan sokongan tambahan kepada rakyat termasuk diskaun bil elektrik. Namun di peringkat persekutuan, setakat ini bantuan yang diumumkan adalah terhad kepada penambahan subsidi tertentu seperti bantuan diesel tanpa sebarang pengumuman besar melibatkan bantuan tunai baharu. Dalam masa yang sama, isu pengeluaran khas KWSP kembali menjadi perhatian ramai. Ramai pencarum berharap agar pengeluaran seperti sebelum ini dapat dilaksanakan semula bagi membantu menangani tekanan kewangan semasa. Walau bagaimanapun, berdasarkan pendirian semasa pihak kerajaan, sebarang bentuk pengeluaran khas daripada akaun satu tidak dirancang untuk dilaksanakan. Dasar utama KWSP adalah untuk memastikan simpanan persaraan rakyat kekal terpelihara demi jaminan masa depan. Justru itu, walaupun berdepan dengan tekanan ekonomi global, kerajaan dilihat tetap berpegang kepada prinsip ini dan tidak membuka ruang kepada pengeluaran khas secara menyeluruh. Sebagai alternatif, kerajaan telah memperkenalkan akaun 3 atau akaun fleksibel yang membolehkan pengeluaran dilakukan pada bila-bila masa tertakluk kepada baki simpanan. Selain itu, pengeluaran akaun 2 masih dibenarkan berdasarkan syarat-syarat tertentu seperti pendidikan, perumahan dan kesihatan. Namun begitu, terdapat juga suara daripada kumpulan tertentu yang memperjuangkan pengeluaran khas melalui saluran tuntutan. Inisiatif ini masih berjalan dan menjadi satu-satunya laluan yang dilihat berpotensi membuka ruang kepada pengeluaran tersebut, walaupun hasilnya masih belum dapat dipastikan. Secara keseluruhan, penting untuk difahami bahawa sebarang krisis global termasuk di Timur Tengah tidak secara automatik akan mendorong kepada pelaksanaan pengeluaran khas KWSP. Keputusan tersebut bergantung sepenuhnya kepada dasar kerajaan dan pertimbangan jangka panjang terhadap kestabilan simpanan persaraan rakyat. Sebagai rakyat, kita disarankan untuk terus mengikuti perkembangan semasa dan membuat perancangan kewangan dengan lebih berhati-hati dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi dalam video seterusnya.